Mana dia nak masuk dalam tas? Zirafah nak masuk dalam ais. Mana muat zirafah masuk ais? Macam mana masuk kan? Lipat lah. Lipat dia. Dalam banyak-banyak ikan, ikan apa yang paling miskin? Kita harun. Salah. Ikan salmon. Salah. Ikan lodon. Hah? Ikan lodon bukan. Bukan. Ikan lodon. Gorgon. Gordon. Bukan. Gordon. Bukan. Oi. Ikan apa? Ikan bilis. Salah. Okey, jawapan dia ikan kering. Sebab dia kering, dia tak ada duit. Dia miskin. Ini kita main teka-teki sikit. Kalau Naufal dapat jawapan betul, akak bagi hadiah. Okay. Dalam banyak-banyak coklat, coklat apa yang tak boleh lari? Kau nak bantu boleh masuk Betul, bantu aku. Sis. Salah. Cloud9. Salah. Jawapan dia adalah coklat Toblerone. Kenapa? Tahu tak kenapa? Betul. Okay, so sebab first round akak menang, korang tak dapat hadiah. Nak main lagi tak? Nak. Main sayur. Sayur apa yang pandai gimnastik? Bayam. Sayur bayam. Sayur ni ada kat kedai mamak. Biasa orang order mamak. Kangkung. Ha? Okey, bendi. Sebab apa? Dia kena sebab lah jawapan. Jawapan dia betul, bendi. Sebab berdiri. Sebab dia boleh bend. Okey, betul. Sebab dia boleh bend. Bendi. Apa monyet suka makan pisang? Sebab dia suka makan pisang sebab dia pisang. Dia pisang sebab dia miskin. Bukan. Sebab dia tak nak sebab dia suka nak membazirkan makanan. Sebab tu makanan dia. Bukan. Supaya dia tak nak Tak. Semua salah. Kenapa monyet suka makan pisang? Jawapan dia akak mana tahu, tanya monyet. Oh, tanya monyet. Don't forget to like, follow, and subscribe to Bintang Kecil.